Member nak QR pay hutang tapi tak ada internet. Nak pinjamkan internet tapi tak pandai buka hotspot. Macam mana ni? Hari ni aku akan ajar korang macam mana nak on mobile hotspot. Step pertama, takkan tak tahu? Kenalah ada phone. Step kedua, pastikanlah yang korang ada mobile data. Kalau tak, macam mana nak bagi pinjam internet kat orang? Step ketiga, tekan je dekat setting. Lepas tu dekat search ni, type hotspot dan tekan dekat mobile hotspot. Step keempat, dekat butang off ni, tekan je, dah on. Lepas tu bila member korang tu nak connect, boleh check je dekat network name dengan password. Dua-dua ni pun boleh tukar. So sekarang korang dah tahu macam mana nak on hotspot. Lepas tu lepas tu bolehlah member korang QR pay hutang diorang tu. Tak ada alasan dah. Okay? Alright, itu saja untuk kali ini. Lepas tu bye bye.